Pelik tapi benar. Bila dapat emas, terus timbul rasa nak simpan, nak kumpul dan langsung tak sanggup nak belanja. Pernah rasa tak macam tu? Itulah sebenarnya fitrah manusia terhadap emas. Kita suka tengok, suka pegang dan makin lama makin terasa nak tambah lagi. Bila dah ada satu, mula fikir nak tambah segram lagi, nak tambah satu dinar lagi, nak tambah satu jongkok emas lagi. Emas bukan sekadar logam berkilau, ia ada talikan sebelah jadi yang buat kita rasa puas bila memilikinya. Dan yang menarik, semakin kita pegang, semakin kita pandang, semakin kuat keinginan itu. Pernah alami tak perasaan ini? Memang fitrah, dan itulah kuasa emas. Sesiapa dah mula simpan emas akan rasa sangat benda ni. Siapa yang belum simpan emas lagi tak akan rasa. Jadi apa yang kena buat adalah kita kena mula simpan emas dulu. Mula saja dengan berapa bajet kita. Serendah RM100 pun dah boleh mula simpan emas, menabung dekat akaun GEP Public Gold. Jadi apa yang kena buat adalah klik link dekat bio saya, daftar percuma, nanti saya akan bimbing selepas itu dengan sebaik yang mungkin.